kos pergi menunaikan haji dah turun sebenarnya 80%. Walaupun kalau kita tengok tahun, pada tahun 1998, kos untuk pergi menunaikan haji sekitar RM8,000. Kalau kita bandingkan dengan emas, lebih kurang kita perlukan sekitar 267 gram emas. Sebab ketika itu nilai emas semasa sekitar RM30 per gram. Hari ini walaupun kos pergi haji meningkat sekitar RM15,000 dengan nilai RM600 per gram, tumpang hanya perlukan sekitar 25 gram sahaja. Dulu 267 gram, sekarang 25 gram. Penurunan lebih 80% kalau tumpang menabung dalam bentuk emas fizikal begini. Kalau kita ukur semua nilai dengan ringgit, maka kita akan dapat harga servis, harga barang makin lama makin mahal. Tetapi kalau kita tukar dalam bentuk emas, sebenarnya harga barang kita kekal sama. Bahkan harga emas makin lama makin mahal. Itulah kuasa beli emas, tuan-puan. Emas bukan sekadar pelaburan. Emas adalah alat untuk simpan nilai. Sebab tu kalau tuan-puan faham pasal ilmu kewangan dan emas, maka cara terbaik untuk tuan-puan menabung pergi haji lagi 2 hingga 3 tahun akan datang, saya sarankan menabunglah simpanan haji tuan-puan ke dalam bentuk emas fizikal begini. Dengan bimbingan daripada dealer yang terlatih di Syarikat Public Gold, tuan-puan boleh bermula dengan bajet tuan-puan mampu melalui akaun emas Gap Public Gold. Tuan-puan menabung sikit-sikit, cukup 25 gram. Tuan-puan boleh jual emas tersebut dan tuan-puan bolehlah berurusan untuk pergi menunaikan haji yang akan datang.